Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk hari ni, video kali ni aku nak pasang ni dashcam 70 mile model AK800S untuk kereta Saga MC3. Okey, macam biasalah, kabel akan keluar ke situ belakang center mirror tu. Lalu sini dia punya kabel. Okey, getah body ni kena cabut macam kereta lain juga sama. Okey, wire untuk belakang lalu sini terus untuk kamera belakang. Untuk kereta salon senang, dia tu tampal dekat cermin belakang je. Untuk kereta aerobag susah sikit. Okey, glove box ni. Ni kau kena buka macam ni, glove box kena buka. Akan ada satu ruang satu gap ni antara dashboard dengan body. Wire lalu situ. Kau kena hulurkan wire kat situ, tarik macam ni. Ni untuk charger kabel charger dia. Ni untuk connect dekat kamera. Untuk connect dekat charger dia USB USB biasa tu. Glove box kena buka, ni kena buka 2 biji bolt saiz 10. Okey, kat sini. Ni 2 biji bolt saiz 10. Nak buka cover tu yang menutupi blower aircon Okey, ni untuk ni kamera depan charging dia. Kabel charging tadi aku selit sini. Kau selit tu dia ada bagi tools tools sekali. Kau selit ni. Tolak dengan tools yang dia bagi tu lah. Ni untuk kamera depan Yang tadi kamera depan, ni untuk kabel kamera depan ni. Kau kena buka ni. Okey. Cover ni. Buka 2 biji bolt tu dan letak belakang cover ni, ikat dekat ni lah, dekat satu besi, ada besi bulat besi body kereta. Ni sambung kat sini, sambung dekat charge untuk charge kamera. Okey, laluan untuk kamera belakang dia punya kabel sini, dalam ni. Getah pun cabut juga, dia akan terkumpul kat sini. Kalau kabel tu panjang, kabel memang panjang dia bagi, kau kena kumpulkan kat sini, kat dalam ni. Panel belakang tu kan. Masukkan semua dalam ni, yang kabel panjang, kabel lebih tu. Lepas tu kamera belakang kau boleh tampal lah dekat center cermin tu. Dia lalu sini. Dia lalu belakang ni, terus tampal kamera kau yang dekat belakang cermin ni. Yang ni boleh tarik je, kau tarik je kalau susah kalau nak selitkan kabel. Okey, selamat mencuba.